Hai kawan-kawan, hari ini Adam pergi ke kedai ajaib and robot. Wah, canggihnya kedai ni. Selamat datang, Adam. Apa Adam nak beli hari ni? Tengok tu, ada roti dan gula-gula. Adam pilih roti. Roti makanan berkhasiat. Kita perlu makan untuk hidup. Adam nak gula-gula besar tu lah. Tapi Oh, tidak. and robot marah. Tengok, gula-gula tu meletup. Gula-gula cuma kehendak. Tak makan pun tak apa. Sekarang kita cari barang lain. Adam pilih baju biru. Kita perlu baju untuk tutup badan. Baju adalah keperluan. Wah, mainan robot tu nampak best. Adam nak belilah. Mainan tu terbang. Mainan tu seronok, tapi cuma kehendak. Kalau tak ada mainan, kita masih boleh hidup. Saya cuma beli barang yang penting saja. Roti dan baju. Betul. Roti dan baju ialah barang keperluan. Manakala gula-gula dan mainan bukan barang keperluan. Ia adalah barangan kehendak. Kita perlu utamakan barangan keperluan. Ingat ya kawan-kawan, beli yang perlu dulu. Bye-bye.